Hai guys, hari ni mesti kelas saya tapi dah habis kelas pertama. Tapi kita kena pergi hantar orang. Ni saya seorang sekarang ni, saya tak tahu borak kita kat mana. So kita jalan je lah. Saya sebenarnya tak ada idea di mana pita sebab kita kena hantar orang. Sekejap ni, tak ada peta ke? Peta tak nampak. By the way tadi kamera pak LCD sana ke LCD phone tab ni jadi gila. So saya dah cemas. Sekejap, kat mana pita? Okay, saya dah jumpa dah pita. Tapi cik, itu pita ke kedai makan? Oh, itu kafe. Oh, ada kafe lagi kat sini. Ada tasik korang. Oh my god. Ada tasik macam sasi. Kecil je. Depan fakulti kita orang. Lepas tu sebelah ni ada pita. Let's go. Jauh juga lah. So tadi sepatutnya pusing belakang je. Kita tak tahu. Kita pergi jalan terus. Saya dah habis dah. Selalu kat tengah tu semalam ada kafe. Lepas tu rupanya kat situ banyak kedai, like kedai jual baju ada. Ini banyak pada kafe dekat sebelah college. So saya pergi nasi ayam tu yang besar punya sebab macam nak makan untuk potong terus. Nak betul. Naik bukit nak sampai dekat college. So see you sebab saya nak balik, saya nak tukar tudung. Saya dah penat. Mari kita di kelas kejap lagi. Let's go. Lagi kelas kedua baru. Habis kelas. Aku balik. So, kencing. Motor. Guys, saya baru habis kelas. Balik. Lepas tu kita nak study. Kita kena buat homework dulu sebelum study. This
is my third time naik ni. So Rahman dah mampus. Okay, bye. Nampak ni? This is my college. Jauh ya. Kalau dulu, aduh. Kalau dulu. So sakit. Dulu buka pintu lift terus rumah. Sekarang kena jalan jauh. Kita mampus. So I'm finally home. Saya akan pergi tour. Sekejap, masih ada siapa lagi lagi. Pergi tour cepat. Okay. So basically, kalau korang masuk bilik ni, sekejap buka lampu. Cepat lagi ada luar ni. Okay, so this is the pintu tau. Kat luar ni ada rak kasut. Memang ada 4. Jadi sepatutnya ada salah satu, tapi kita cabut. Okay, so bila korang masuk ni, ada belah sini ada local katil, study, local katil, study. Ni bersama. Katil, so dekat dalam bilik ni ada 4 orang. Tak betul apa yang panas. Lepas tu bila korang masuk, saya punya katil, study, local. Saya punya macam rich sikit lah. Yang diorang punya tu pelik-pelik sikit. Atau memang satu orang punya. Sebab diorang pun cakap diorang macam pelik. Like diorang punya perabot memang satu macam tu. Penat. Okay, so ni saya punya local. Okay, saya tunjuk saya punya katil dulu. Okay, this is my katil. Bantal tu, nampak bantal tu? Bantal merah ni saya ada bantal peluk saya macam biasa 2 je. Lepas tu selimut ni kecil je sebab panas nak mampus sini. So kita ada study table. Atas ni ada tempat ubat-ubat saya. Nampak ada ubat-ubat ni. So stokin tidur, if you know. Lepas tu ini ada semua wipes. Wipes lah. Lepas tu belakang tu ada mask saya. Lepas tu sini ada earphone dan juga kopiko sebab ngantuk. So ada laptop. So kat sini pula ada kettle kita orang. Okay, lepas tu kat sini dia ada laci juga tau. Tu ni saya letak barang-barang saya. Sini tak barang-barang study. Lepas tu Allah. Wish. Lepas sini kita ada bag saya. Saya akan bawa what's in my bag. Okay, lepas sini saya ada punya telefon and everything. Okay, sekarang kita akan pergi ke saya punya local. Okay, punya tempat ni ada tingkap. Pergi ke seterusnya iaitu tandas. Tandas ni saya tak tunjuk minat sebab tandas kan sini tempat baru bergigi bersama ada cermin situ. Lepas tu situ tempat basuh kain sebenarnya. Okay, lepas tu yang sana tu shower untuk mandi. Sini ada tandas duduk pula, cangkung. Saya sangat bersyukur sebab tandas cangkung. So saya suka tandas duduk. Okay, so okay. Lepas tu kat tepi saya ni betul-betul kaki saya tandas. Sini balkon. Okay, balkon kita orang. So ada bas dengan atas. So this kita punya balkon. View tangki air. Okay, okay, so ya, kalau tak boleh tunjuk pula. Macam ni kita orang punya. So kat sini boleh jogging and everything. So kita masuk balik. So sekarang saya nak what's in my bag. Let's go guys. Kat sini dia ada time panas gila, ada time tak panas sangat sebab kita main kipas ni laju. So tak adalah panas sangat macam tu. Let's go. Sekarang saya nak buat what's in my bag. So basically saya punya tempat ni makanan tau. Makanan tak habis, so saya nak simpan sebab kita nak save duit. Okay, so this is saya punya bag. Dan sini ada kitchen tau, tapi kitchen ni dia macam mengganggu sikit. Tapi still nak bawa. This one is daripada PM. This one is daripada dia. Dia takut saya tak nampak bunyi saya. Kita ada saya ada botol air saya. Comel kan? Saya ingat kecil je pun besar. Nampak? Besar. Panjang tangan saya. Okay. Saya dah minum. Tak tahulah siapa saya letak sebab ini 800 liter pun. 800 mililiter. Okay, lepas tu dia kotak pensel sikit je. Lepas tu saya ada touchpad. Saya punya kipas dan phone saya. Lepas tu dia ada kompartmen sini untuk letak laptop.
Kita sini dua. Dan sini ada zip tau. Buka ni. Sini ada layer untuk kat holder. Cantik gila kan. Tadi tak pakai sebab baru dapat kat. So esok kena pakai coat. I don't know. Lepas tu kita ada chewing gum. Mungkin saya rasa macam mulut saya bau. Lepas tu kita ada wallet. Ni lanyard lama tapi saya buat wallet sebab saya tak ada wallet. Ini kad lama. So kalau saya macam tak bawa lanyard ke apa, tak bawa kad student ke apa, saya pakai lah kat ni. Okay, lepas kat sini tak ada apa pun. Ni ada ni diorang bagi tapi tak guna pun. Banyak nak mampus cakap kau tu ni. Okay, whatever. Terus kita ada kat depan tu ada zip juga. Tapi tak ada apa-apa juga. Saya selalu letak kat sini phone saya ataupun kunci rumah. Sebab kita selalu memakai kunci rumah. Walaupun dekat dalam rumah ada orang kat dalam rumah, kita akan kunci juga. Walaupun kita boleh berempat, kita kunci. Walaupun ada kat dalam ni ada orang, kita akan kunci juga kat luar. Macam kalau kita tengah baring kan, so kalau kau nak keluar, kau kena kunci sendiri. Faham tak? Walaupun ada orang. Okay, that's all. So lepas ni kita akan buat work and then baru kita akan reaction.